Okey, insyaAllah penghulu-penghulu PKD dan MTD boleh mari ke pentas utama untuk ambil gambar terlebih dahulu dah insyaAllah. Jadi pengunjung-pengunjung pun tak main atau ucap. Jadi pengunjung-pengunjung pun insyaAllah Fani kalau nak bergambar gambar atau sebagai kenang-kenangnya boleh ambil gambar di pentas utama dah insyaAllah. Kemo belakang tu ada nasi putih gula batu. Kemudian sini ada laksa. Sebelah kanan kemo. Sebelah kiri ada puding atau agar-agar. Dia ada belakang juice lagi dia mi soup. Dia ada juga makan mi soup ada. Ujung sekali belakang tu ada nasi Arab. Kita ada kemo nasi Arab. Dan ada lagi belakang. Pemuda dia sebagai jemput datang ke ni bahagian bendahari pemuda satu pengurusi. Jemput mari belakang. Ada ayat. InsyaAllah. Air ada belakang tu ada air warna hijau, warna merah, warna kuning. Air warna hijau. Senyum. Ada belakang boleh pakai dia ambil air. InsyaAllah ada tu boleh makan belakang. Kalau tak ada memang tak nak makan. Kalau tak ada. Bukan nak makan. Ada boleh. InsyaAllah. Jadi insyaAllah untuk maklum ketupat kita disediakan oleh para muslimat dan penghulu-penghulu daripada nyawa apa? Go. Kemudian sate. Sate pula disediakan oleh Ada mana? Muslim saya boleh dengar. Dari Bulu, Kepuh, Permata, Pasir, Datuk Pula, Jawab dan Kucela. Dan penaja bagi laksa dan laksam adalah daripada muslimat, iaitu Cikgu Pasti. Ada. Kita tak pandai kena orang lain. Terus tak jadi. Terus kita bahasa. Okey, kita cari siapa dia? Sila kita cari. Kita tak dulu. Kita cari Tok Mulu dulu kan. Kita tengok Tok Mulu semak-semak belakang ni untuk bagi ucapan. Dan sama-sama itu selamat datang, wassalam, welcome ke program Rumah Terbuka Muhammad Al-Fitri dan Jawab Berpasudah 6 kepada semua pengunjung-pengunjung yang baru saja hadir bersama-sama dengan kita. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.